Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan semua. Ilmu pukulan Pancabayu. Okey, tuan, ilmu pukulan Pancabayu ni yang paling terakhir kita buat daripada PKP tu. Kan bila di PKP dah buka, kita buat di Hotel Tenera. Ustaz masih ingat lagi. Masa ramai orang join untuk dapatkan ilmu pukulan Pancabayu. Ilmu pukulan Pancabayu ni, tuan-tuan semua, Ustaz bagi tahap guru. Tak ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ustaz terus bagi guru. Kenapa? Kerana tujuan Ustaz adalah untuk nak surah yang anda sebarkan amalan tersebut agar dia merata, dan juga tuan-tuan semua dapat untuk dia, kita dapat rakyat Malaysia dapat mempertahankan diri mereka daripada serangan-serangan daripada luar, tuan semua, insya-Allah. Dan apa kelebihan Pancabayu ni? Pancabayu ni ada 3. Dia ada sebab tu panca ada 5 dan bayu adalah angin, pukulan angin 5. Kita ada 5. Setiap tahap tu ada 5. Ada 5 jurus, tuan semua. Tahap pertama ada 5 jurus, tahap 2 ada 5 jurus, dan tahap 3 ada 5 jurus. Dan setiap jurus tu ada lembut, dan semua selembut bayu. Dan makin lembut pergerakannya, makin kuat pukulan dia akan terkena pada musuh. Dan ilmu pukulan Pancabayu, tuan-tuan dan puan-puan semua, ia merupakan satu amalan yang Ustaz terima sendiri daripada bapa mertua Ustaz, bukan daripada orang lain. Daripada bapa mertua, dan bapa mertua Ustaz dapat daripada gurunya di Sumatera. Dan bapa mertua Ustaz tidak belajar dengan orang lain di Malaysia, belajar di Indonesia sendiri. Dia terima daripada guru tersebut sendiri. Dan Ustaz merupakan orang yang ketiga selepas daripada bapa mertua Ustaz. Jadi nak beritahu tuan-tuan semua, ilmu pukulan Pancabayu adalah satu ilmu asli yang Ustaz perkenalkan bersama bapa mertua Ustaz sejak pada tahun bila? Tahun 2001 lagi, tuan-tuan semua. Jadi kalau anda inginkan dapat ilmu pukulan Pancabayu, insya-Allah kita akan buat camp. Kita akan buat camp, tuan semua, 2 hari 1 malam, iaitu tarikhnya kita tak beritahu lagi bila, tuan semua. Yang paling penting sekali, anda tengok berapa ramai yang nak daftar, yang berapa ramai yang ingin untuk mempertahankan diri mereka daripada serangan-serangan. Ingat, tuan semua, kita sekarang berada di dan kadang-kadang kita ketegangan. Daripada kita takut, tengok di sana sini pun kita berlakunya peperangan di luar negara, kita takut dan semua. Bila dah berlaku, tak ada masa dah untuk kita nak belajar. Jadi ilmu pukulan Pancabayu ni adalah satu amalan, satu kaedah yang mana bagus untuk anda belajar, terutama sekali anda wanita. Dan anda ingat, pukulannya makin lembut, makin tajam, makin lembut, makin kuat dia punya hentaman ke atas musuh tersebut. Kalau anda inginkan, okey, daftar segera dengan admin. InsyaAllah tak lama lagi kita akan adakan camp tersebut berdasar pada anda daftar berapa ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.